Hello guys, kembali lagi bersama Chef Shah Meletup Kebabum. Kali ini Chef Shah nak masak resipi yang sangat special daripada kaum berbangsa Cina, iaitu beef bak kut teh. Kalau orang Cina, dia biasa bak kut teh, tapi hari ini Chef Shah menghalalkannya menjadi beef bak kut teh. Tapi sebelum tu, jangan lupa support produk Chef Shah. Pergi saja di beg kuning. Okey guys, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk kita nak masak beef bak kut teh ala Chef Shah Meletup Kebabum guys. Nampak tak? Bahannya tak adalah terlalu banyak. Semuanya mudah dicari. Kalau korang nak tahu, maksud kut teh itu adalah sup tulang. So hari ni beef kut teh, sup tulang rusuk lembu. Biasanya diorang akan makan bersama dengan cakwe. Memang sangat sedap guys. Sebelum korang buat beef kut teh ni, korang rebuslah dulu dagingnya ya. Salam guys, bersama dengan saya Chef Shah dan juga Chef Faiz Meletup Kebabum. Anda terkejut ke? Saya pun terkejut dengan opening Chef Shah ni. Boleh pula kat tengah-tengah tu boleh ada opening dia ya. Nampak tu guys. Lepas dah nak empuk sikit tu, korang masukkanlah 3 sekawan tu guys. Kayu manis, bunga lawang dan biji pelaga. Seterusnya korang masukkanlah campuran herba Cina. Campuran herba Cina ni korang boleh dapatkan di kedai-kedai Cina guys. Pastikan halal lah. Selepas tu korang masukkanlah 10 ulas bawang putih yang sudah dicincang halus guys. Masukkan pula 3 sudu makan sos tiram. Semua ni untuk sekatan 2,5 kilo tulang rusuk lembu guys. Seterusnya korang masukkanlah halia dalam 4 inci macam itu. Korang tumbuk saja. Masukkan. Semua tinggal campak saja guys. Seterusnya korang masukkanlah 3 sudu makan kicap cair. Nampak tak? Mudah dia nak buat beef kut teh ni. Seterusnya korang masukkanlah 6 sudu makan kicap pekat. Ni fungsinya untuk menggelapkan sup beef kut teh kita ni guys. Seterusnya korang masukkanlah gula dalam 2 sudu makan, garam dalam 1 atau 2 sudu. Selepas tu korang masukkanlah lada putih. Kalau tak nak yang biji, korang masukkanlah serbuk sahaja. Nampak tak? Selepas tu korang masukkanlah 4 sudu makan lada hitam yang sudah dikisar. Kalau tak nak yang kisar pun, boleh saja beli yang sudah dikisar halus. Mudah. Seterusnya korang masukkanlah cendawan shiitake kita. Nampak? Semua main campak-campak je. Ya Allah, mudahnya nak buat beef kut teh ni guys. Lepas tu korang masukkanlah taupok ataupun tahu kering ni. Nampak? Punyalah banyak bahan-bahan dalam tu. Nampak? Wow. Seterusnya korang masukkanlah akar daun ketumbar. Fungsinya adalah untuk mewangikan beef kut teh kita ni.